duduk je. Tak layan pun. Borak dengan dia. Ada nak borak kan ni. Aisyah pergi caji sebelum raya. Ada. Okay bang. Ambil nasi sikit je. Ayam masak merah dengan kambing. Rumah kandang dengan rumah saya jauh guys. Sorry bang. Kau nak apa? Nasi sikit. Jauh gila. Kambing ayam masak merah. Kambing mana? Aku tak ada kau dapat kambing. Ada. Dalam periuk tutup tu. Nuha jauh. Jadi saya akan buat live waktu saya pergi rumah Nuha nanti. Okey korang? Saya akan beraya rumah dia. I love it. Macam mana kak? Jangan malu-malu kan. Kalau nampak saya kat tepi jalan ke, dalam mall ke, dalam toilet ke, nak ambil gambar, ambil lah gambar. Korang suka ke konten Irfan yang bahasa sandakan tu? Saya nampak gedik sangat tak? Saya gedik sangat tak dalam konten tu? Nampak gedik banget. Kita nampak konten dalam konten. Naik batu lah. Thank you Moon. Okay. Thank you kalau okay. Hehe. Konten yang Aisyah nak post hari Isnin ni, konten ni dia tak manja sangat. Dia macam balance tau. Bagi Aisyah dalam konten yang ni dia ada semua. Dia ada cat dog, dia ada gaduh-gaduh sikit, dia ada comel sikit, dia ada garang sikit. Ada manja sikit. Thank you. Aisyah ada lagi 2. Termasuk yang nak post hari Senin ni, total ada 3 konten yang tak post lagi. Yang lagi kelakar, konten yang Aisyah nak post hari Senin ni adalah konten yang kita orang shoot kali pertama waktu bulan Ramadan. Punyalah lama dia terparap. Mukbang. Saya lagi susah jadi manja ke daripada jadi garang? Kaki dia mah. Hai guys, kita ada influencer terkenal di sini. Mama kaki ucuk bang. Oh sorry, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya semua. Hai Mama, hai. 4 kali itu. Echa tu cantik. Echa kat kata 10 ke? Taklah. Terus naik view Mama masuk. Tak apa famous je Mama daripada adik Mama. Tak ada. Adik rasa dia kena masukkan Mama lah dalam konten adik. Tak ada lah. Cantik. Mudahnya Mama, terima kasih. Posting 3 kali. Posting 3 kali Mak saya suka buat mini live. Kalau suruh letakkan gambar je mesti ni. Oh patut, tu boleh. Dulu Mama tak tahu lagi. Hai mak mertua. Hai anak menantu. Amboi. Okeylah, Mama nak kemas rumah dulu. Mama busy guys. Saya nak kemas rumah dulu ya. Saya pun nak tidur ni. Wah, thank you Moon. Nak tidur apa pun nak tidur. Baru buat live sekejap nak tidur. Ngantuk dah mah. Mama wish dah macam adik kakak. Itulah dah macam adik kakak kan. Hai. Cuti sampai bila? Adik dia tanya cuti sampai bila dek? Tak boleh bagi tahu rahsia. Rahsia yang cuti. Sorry Mama, dia tengah kemas masjid tadi lambat masuk. Siapa? Tak tahu. Yang mop apa tu tanah Madinah ada tak Makkah? Baiknya dia.
kan macam tu. Cantiknya Kak Aisyah. Itulah cantik dia kan. Gemuk lah. Saya dah gemuk. Berapa hari puasa ni. Raya. Masih makan lemang, makan ketupat. Macam Rongkeh datang. Yalah saya nak tidur lah. Mama saya nak kemar rumah. Baru sekejap tu dah nak tidur dah. Ada makanan lagi? Ada. Ada banyak lagi makanan. Tengok ni. Banyak apa tinggal yang masak merah kamu. Cantik Aisyah, cantik kan. Mama 20. Mama 20 kilo. 40 ke? Mama. Ya sayang. Nak buat kerja jap. Jangan lak udang tu. Lak ke mana? Ya. Mama tarik ke depan tu. Mama tahulah. Usuk. Mama lagi tua daripada usuk. Sorry. Tertunjuk garang pula. Kadang-kadang mama ni bukan garang. Dia lak terus kencang. Aku on dulu dari. Dalila ke? Dalila kau ada kat sini ke? Hai Kak Aisyah, hai. Oi. Thank you Min. Aisyah nak pergi Sabah ke? Tadi ke Syah nak pergi Sabah ke dia tanya? Nak? Nak. Ada orang nak sponsor ke? Tu kak? Dua-dua. Anak-anak Malang. Aisyah, sekejap lagi aku datang Weh datang sekejap lagi lah Dalila. Aku nak tidur tu. Mana boleh macam tu? Datang sekarang Dalila, datang sekarang. Nanti dah kejap. Dia ni asyik besarkan tidur aja. Mana boleh dah pukul berapa ni? Mama tak like macam Makan ya. Lagi lah gambar. pinjam untuk ni Lofa aku sekejap sebab nak buat live. Amboi Aisyah. Itulah Aisyah ni dia kuat tidur tau. Orang datang rumah dia Mana ada kuat tidur? Ada ke patut Aisyah ni. Abang Aisyah dah datang. Saya nak ambil gambar pergi bandar dia Raja Pekan Aisyah. Sampai ambil gambar dia Raja Pekan Aisyah. Ambil dia lah mama. Hai Chan. Ni kau dia tak tinggal. Mana? Apa yang mana? Dia mau. Okay lah, Acik nak kemar rumah ya. Sebab kita orang baru selesai rumah terbuka ni saja. Acik menyebut-menyebut je dekat Aisyah ni. Betul. Okay lah, sorry lah Aisyah nak tidur ni. Aisyah bukan nak kemar rumah tau. Dia nak tidur tengok. Cantik. Kana dia datang ke? Kana dia datang. Balik Pahang kadang. Balik Pahang ni kadang-kadang janganlah surat di kemar rumah. Sapu-sapu rumah tu okey lah. Kantoi mama bocor rasa dia. Jangan tidur je. Itulah dah petang. Mana ada Aisyah kuat tidur. Kadang-kadang je tidur. Ni Mia ni. Ni Maya ni. Thank you Moon. Banyak yang mau bagi gift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang Indonesia. Mai nak datang sini dekat Malaysia. Rumah terbuka. Abang Dalila cakap aku datang lewat sikit. Boleh Dalila. Nanti call lah apa-apa Dalila. Memang sampai hati Aisyah ni orang datang. Dia yang kata nak datang lewat. Mama ni dia balik kerja baru. Sekejap Cik Ali buatlah je. Macam Mak Kartini, Mak Nilofa. Mau sama macam muka Mak Nilofa? Tak tahu lah. Wow, mungkin adik dapat. Mungkin Mak dapat menantu yang begitu. Jangan salah komen. Jangan salah pasangan. Oh, terima kasih. Comel tu untuk orang muda dia. Orang tu tak boleh panggil comel. Assalamualaikum Kak Caca. Orang tu panggil apa? Orang tua yang cantik-cantiknya orang tua je. Assalamualaikum Kak Cah yang cantik dan manja yang cantik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelah tu kakak ke? Kakak. Hah, Ica dari luar pada Lombok. Lombok. Halo, hai. Aisyah kakak datang Sabah jumpa saya adik sepupu Irfan ni. Oh, hai Kin. Hai. Muda mama dia. Taklah. Mama saya awet muda tapi tak muda dah. Kau muda lagi ya? Muda lagi lama kan? Tak lah. Nampak tu mak saya sendiri mengaku dia dah tak muda. Awet muda betul. Hai orang Perlis. Hai cakap Perlis sikit mah. Cakap Perlis cakap macam mana Aisyah ni biar betul. Perlis lah Perlis. Perlis. Boleh. Umur mama berapa? 45 nak masuk 45. Okeylah, mama nak masuk rumah dulu. Okey mama, bye-bye. Bye-bye. Layan Aisyah ya. Bye-bye. Jangan bagi dia tidur. Dia nak tidur ni. Tak ada kerja lain. Nak tidur je. Bye-bye. Bye-bye korang. Saya nak tidur.
Okey, dah tiba masanya untuk saya tidur. Okey korang, saya dah barai layan manusia-manusia. So saya nak layan mata saya pula. Saya nak tidur. Tolonglah bagi saya tidur. Faham tak? Bye-bye. Selamat malam.